Okay, let's go. Tinggal lah. So hari ni vlog baru. Lepas balik perjalanan itu ni first hike. So ya, kita nak masuk pergi ke Bukit Pelindung melalui Jalan Tasik Trail. Kita Tasik yang ikut sini sejahtera lah. Tasik susah sikit, pacak. Kita lalu Tasik sejahtera. Lepas tu kita berhenti dekat tempat ada hemok. Yeah, let's go. Ni kita punya line up. Ada abang si kaki lipat, Ejah galing. Tengok-tengok pelindung. Tak apa, Bidaus ada tempat. Ni dia 3 orang je. Abang mesej saya je kat galing. Saya okey je lah. Saya tak kisah mana-mana. Okay, let's go. Naik joki je. Dia air terjun tu kan. Jalan dah mencabar. Let's go. Okay, dah sampai. Ini dia punya trail. Pak. Sampai koyang. Jalan. Tempat piala Tasik Kopitiam. Kat belakang sana ada menara TM. Sekarang kita orang duduk kat sini lah. Ada hemok disediakan. Tu orang sedia hemok. Ada banyak tu, dalam 5 hemok. So kita orang duduk kat sini rehat. Jadi kita orang nak pergi dekat air terjun. Lepas tu ada makan-makan sikit kat sana. Lepas tu kita orang gerak balik. Ya, kita orang semua tengah santai update status. Naik tadi tak banyak, jadi kita sambung dekat gambar lagi. Sekarang kita dah berapa kilometer? Sekejap tengok. 1.4 kilo hari ni. Dan kita ambil masa sejam 17 minit. Sejam lagi. Lebih kurang sejam lagi. Kilo lebih lagi. Santai. Okay. Tu kan. Jalan ke Tasik. Let's go. Menuju ke Tasik. Tasik Sagara Anak. Sagara. Let's go. Lari. Lari ya. Batu bahar. Boleh rasa. Itu padu. Padu tu. Dari padu. Okay, let's go. Tak ramai orang. Tak ada orang ni. Penuh itu. Sebab itu kan ada yang dia orang nak pergi event. Ya, kita buat video sekali ya. Main lagi lah. Konten lah. Let's go. Jom. Tunggu jalan ni lah. Jalan ni. Jalan landai sikit. Pasal mau ada konten dia.
Letih berlari. Let's go. Hey, coba tengah bincang. Tak sekali dengan flight. Hiking saja. RM2,000 lah flight lagi. Flight pun mesti RM1,000 lebih. RM3,000 lah. Nak beli barang baju sejuk lagi. Baju sejuk kena beli hal lain pula dah. Ya. Yeah. Sekarang kita sampai ke Tongkat Ali. Kota Pohon. Okay, let's go. Sekarang kita nak pergi ke Haiter John. Oh, Daripada Tongkat Ali tadi, kita turun pergi ke Haiter John. Tak tahu hari ni ada orang ke tak. Kita nak pergi makan. Kita orang bawa bekal tadi. Kita makan. So yeah, let's go. Semua dah penat, semua senyap dah. Teruskan. Teruskan. Let's go, let's go. Let's go. Ah. Let's go, bro. Let's go. Sekarang kita dah dengar Haiter John. Menurun bukit di Haiter John. Ah, kau kepik. Yo, dikepik. Okey, sikit lagi. Bah, korang duduk kat sini. Sekejap. Sekejap dia kasut. Sorry saya tak biasa pula. boleh mandi air terjun? Boleh? Let's go. Sikit lagi. Nak tengok kamera. Nampak tak? Okey, nampak. Biasa lah. Sebab kan so, cuti kita boleh jalan lama-lama. Ini hari Ahad. Esok hari Isnin cuti. Yeah. Sikit lagi. Bawah tu je. Tunggu yang lain. Ya. Kita kat bawah. Okey. Dah sampai Haiter John. Tapi kita tak berhenti ni. Kita turun bawah satu lagi. Ada yang besar sikit. Ni pun dah best. Bawah. Ya. Dia orang tengah tangkap gabung. Jom. Ha tu dia orang. Tangkap. Kita bergerak tripod dekat bawah tu. Nampak dekat situ. Ya. Let's go. Kita sebenarnya dah lewat tapi kentai. Kan dah pukul berapa dah ni? Kentai. 10.43. Biasa dekat sini kita sampai dalam 9 10 apa 10 lebih 10 macam tu. Hari ni lambat sikit. Apa banyak berhenti pancit. Lama tak hiking lepas Rinjani hari ni. Vlog Rinjani InsyaAllah keluar nanti. Kalau sempat lah tengah nak edit panjang sebab 3 hari. Tengok kan. Ya. Daripada Rinjani ke Bukit Tindong. Bukit Tindong. Ya. Tapi video Rinjani tak keluar lagi. Tengah shoot, tengah edit lagi. Let's go. Dah sampai ke Haiter John. Yeah, let's go. Itu dia kawasannya. Jadi biasa kita orang boleh basuh tangan, lepak-lepak kat sini. Kita ada batu untuk kita duduk, naik. Ya, enjoy the view. Lepas tu kita gerak. Makan dulu. Ada bawa makanan tadi. So kita makan, rehat. Kita gerak balik. Let's go. Let's go. Hari ni tak ada orang, 3 orang je.
rehat tu. Ada basuh muka apa semua. So kita tengok lagi macam mana. Ni ada kita bawa kuih nasi lemak dengan ada pulut-pulut untuk kita makan. Ya, let's enjoy the food. Cepat dulu. Dah basah habis lah. Tak perlu. Tengok habis. Sekejap, aku tengok si orang nak tengok kan. Kita tengok dia buat apa. Selfie. Ada air kopi. Minum air dulu. Ya, ada nasi lemak lagi, pulut lagi, kuih-kuih. Makan dulu. Oh. Nah. Yo. Kita dah sampai balik daripada air terjun. Kita sampai ke Tongkat Ali. Ni kawasan ni nama dia Tongkat Ali. So ada tempat duduk lah tu Nazrul. Yeah. Duduk jap. Sekejap lagi kita sambung balik jalan. Sekarang dah 3.2 kilo. Masa kita lebih kurang dalam sekejap 2 jam 56 minit. Lebih kurang 3 jam kita orang dah jalan. Campur ada rehat apa semua tadi. So ya, kita pergi jalan lagi. Tengok. Ok, pergi jalan, keluar ke jalan tar. Lepas tu kita turun ikut jalan biasa lah. Lepas tu jangka sampai dalam 30 minit lagi. Ya. So kita turun ke bawah tu mungkin ambil masa dalam 20 minit. Mantap. Ya. Kita orang dah keluar ke jalan tar. Di atas Bukit Pelindung. Jadi rehat dulu. Tu turun ikut jalan biasa. 2 kali pancing. 3. Dah lah 3 kot. Okay, sekarang semua dalam perjalanan turun di jalan tar. Nanti kita akan jumpa sempang 3 dekat depan sana. Dan dekat situ lah jalan turun dia. Ini cabang kedua untuk turun daripada Bukit Pelindung lah. Pagi biasanya ramai orang dekat sini, tapi hari ni dah, sekarang ni dah pukul berapa? 12 lebih nak ke 1 dah. Dah tak ada orang lah. Tinggal kita saja. Cukup panjang dah dulu. Tengok tak ada orang. Kita saja. Mungkin ada seorang dua lagi depan sana. Pendek ada. Ya. Tapi jalan ni satu kekurangan dia, panas. Kau punya panas sebab ni camp dia ni pun rasa bahang lagi. Tengok orang santai. Dah. Yang tu antara projek kita orang dah waktu tahun 2019 tak silap saya. Untuk kita orang datang pasang signboard untuk naik Bukit Pelindung ni. Ada kalau tengok ada 0.1 km, 0.2. Semua tu kita orang yang letak. Ini yang last kali lah untuk bergambar. Nanti boleh post dekat Facebook ke apa semua. Ramai orang tak gambar kat situ. Tengok kalau tag dekat Facebook ramai. Ni kita orang punya antara CSR projek lah tahun 2019 2020 macam tu. Lepas tu saya first year bekerja dekat sana dengan Kuantan Port. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang bekerja lagi. So yeah, let's go. Agak semput sikit hari ni, tapi it's okay, it's alright. Hari ni total perjalanan kita 3.3 jam. Total sekarang ni buat masa sekarang 3.8. Dan kemungkinan bila sampai ke bawah tu dah 4 lebih lah ataupun 5 lah. Macam tu. Ini kalau tadi cabang untuk pergi ke Denai dekat sana, dia boleh lalu ikut turun ke pantai Teluk Cempedak.
Biasa kalau kat sini ni lalu untuk turun ke jalan main road lah, jalan besar tadi tempat kita parking kereta tadi. Kita kena ke tepi sikit. So ya, itu perjalanan kita untuk hari ni. Tak tahu lagi apa pula next, sebab kita orang sebenarnya baru balik daripada Rinjani semua. So dah 2 minggu 3 minggu tak ada buat apa-apa, just jogging biasa dekat pantai dekat rumah saya. Tapi bila hari ni start balik, rasa ada punya semput tu sikit. Tu bila kita orang start balik ni. So ok lah, mungkin kena konsisten dah seminggu 2 ni. Tu plan tak tahu lagi next ke mana. Mungkin dekat sini je kot kita orang main Bukit Pelindung, Bukit Galing, macam tu. So kalau ada lagi rezeki mungkin pergi naik gunung. Ada orang ajak, tapi saya macam tak boleh nak ikut itu CBL apa semua. Ya, kita jumpa ke next video lah. Aku rasa aku end kat sini. Sekarang ni pun kita orang punya tu 4.2 sampai bawah dalam 5.1 5.2 kilo. Dan masa lebih kurang dalam 3 jam 50 minit macam tu. Okay, aku rasa sampai saja untuk video kali ni. Assalamualaikum, bye bye.